Mana guys, ini dia GFX 100RF. Oi, dah lama nak tunggu ni. Kita buat reaction yang itu. Hari ni tak dapat pegang kat tangan kita orang. Cakap dia punya body dia, walaupun 700 gram, actually rasa quite ringan sebenarnya. And then dia punya body dia untuk saya pegang compared to X100 yang saya pernah pegang. Dia actually saya boleh cakap very good. Dia punya very firm untuk kita pakai semua. For me the main thing about this camera is dia punya aspect ratio knob kat sini je. Kita boleh tukar-tukar. Paling setahun suka 17:6 lah. Oh, dia punya style filem-filem tu kita boleh achieve by using mini format camera ni. Dia punya size ni, dia punya screen di belakang ni lagi besar kalau compare dengan X100. And then ni pun dia pakai EVF juga. Dia pakai 35mm equivalent to 28mm. And then ni aperture dia f4. Walaupun kita rasa f4 biar betul, tapi actually bila kita pakai mini format, quality gambar dia still nice. Satu lagi GFX ni, kalau orang cakap kan, bang macam mana nak zoom bang pakai fixed lens? Jangan risau sebab apa, dia ada digital teleconverter. So dengan knob ni kita boleh zoom. Contohlah kita ambil 35, kita nak zoom lagi, kita boleh zoom lagi. And then quality gambar dia mini format bro. Dia ada dual slot SD card. Jadi kita tak payah risau lah nak letak berapa banyak SD card, satu SD card cukup ke? Sekarang ni boleh letak dua SD card. Kamera ni seolah-olah abang kepada X100. Sebab apa, dia lagi besar, dia lagi sturdy, and in fact lagi better sebab dia medium format. Ni untuk bukan budak-budak biasa lah G-Film ni, ini medium format ni tahap-tahap yang lain macam sikit lah. Kalau korang rasa untuk kita orang beli, mana lagi lawa? Hitam ke silver? Tengok ni guys, ini dia GFX 100RF. Oi, dah lama nak tunggu ni. Kita buat reaction yang itu. Hari ni tak dapat pegang kat tangan kita orang. Cakap dia punya body dia, walaupun 700 gram, actually rasa quite ringan sebenarnya. And then dia punya body dia untuk saya pegang compared to X100 yang saya pernah pegang. Dia actually saya boleh cakap very good. Dia punya very firm untuk kita pakai semua. For me the main thing about this camera is dia punya aspect ratio knob kat sini je. Kita boleh tukar-tukar. Paling setahun suka 17:6 lah. Oh, dia punya style filem-filem tu kita boleh achieve by using mini format camera ni. Dia punya size ni, dia punya screen di belakang ni lagi besar kalau compare dengan X100. And then ni pun dia pakai EVF juga. Dia pakai 35mm equivalent to 28mm. And then ni aperture dia f4. Walaupun kita rasa f4 biar betul, tapi actually bila kita pakai mini format, quality gambar dia still nice. Satu lagi GFX ni, kalau orang cakap kan, bang macam mana nak zoom bang pakai fixed lens? Jangan risau sebab apa, dia ada digital teleconverter. So dengan knob ni kita boleh zoom. Contohlah kita ambil 35, kita nak zoom lagi, kita boleh zoom lagi. And then quality gambar dia mini format bro. Dia ada dual slot SD card. Jadi kita tak payah risau lah nak letak berapa banyak SD card, satu SD card cukup ke? Sekarang ni boleh letak dua SD card. Kamera ni seolah-olah abang kepada X100. Sebab apa, dia lagi besar, dia lagi sturdy, and in fact lagi better sebab dia medium format. Ni untuk bukan budak-budak biasa lah G-Film ni, ini medium format ni tahap-tahap yang lain macam sikit lah. Kalau korang rasa untuk kita orang beli, mana lagi lawa? Hitam ke silver?